أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا اللهم آتنا بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين أما بعد InsyaAllah kita sambung pembacaan kitab Risalah Al-Misbahul Munir fi Ma'rifatillahil Qadir bagi karangan Allahyarham Tuan Guru Baba Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kitab Jawi muka surat 34. Huraian yang kelima bagi Rasul. Jaiz situ ya. Artinya yang harus. Bismillahirrahmanirrahim. قال الشيخ المصنف والمؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. Huraian yang kelima bagi Rasul. Jaiz. Jaiz artinya jaiz itu yang harus. Wajib pada syarak. Wajib, yakni dosa pahala tu. Wajib pada syarak juga atas tiap-tiap mukallaf. Tiap-tiap mukallaf, yakni orang yang dibebankan dengan hukum syarak. Laki dan perempuan. Mengetahui. Kena tahu benda ni. Wajib tahu. Serta mengaku. Yakni jadikan i'tiqad. Mengaku tu maknanya pengakuan dalam hati, i'tiqad di dalam hatinya, hati mukallaf, tiap-tiap mukallaf, dengan bahawasanya sekalian rasul-rasul itu harus jatuh. Jatuh tu tulis situ berkeadaan. Harus jatuh yakni berkeadaan. Kepada mereka itu para rasul, sifat-sifat dan perangai-perangai. Perangai-perangai itu akhlak. Seperti perangai-perangai manusia yang tidak membawa kepada kekurangan martabat mereka itu. Jadi hukumnya wajib pada syarak kita i'tiqadkan bahawa apa dia? Wajib kita i'tiqadkan sekalian rasul-rasul Allah itu alaihimussalatu wassalam harus
kita wajib kita i'tiqadkan mereka para rasul harus tu jaiz berkeadaan mereka itu sifat-sifat dan perangai-perangai seperti manusia lainnya, yang mana dengan syarat sifat-sifat yang ada pada rasul itu tidak membawa kepada kekurangan martabat mereka itu sebagai seorang rasul Allah. Begitu. Dan tidak meluput akan hikmah dan tak meluput dan tidak menghilangkan hikmah jadi rasul bagi mereka itu. Dengan ada sifat-sifat seperti manusia yang biasa. Seperti apa contohnya yang kata harus tu? Berkeadaan harus para rasul seperti makan, minum. Ini kan maknanya sifat-sifat manusia yang biasa kan. Jadi makan, minum, sakit, jatuh sakit, pening, demam, itu sakit. Kemudian berkahwin, kemudian bersuka-suka dengan isteri-isteri dan sebagainya. Kiaskan seperti apa dia meniaga, macam Nabi kita Muhammad SAW meniaga, kemudian menternak kambing, jadi tu masuk dan sebagainya. Daripada perangai-perangai yang tidak mengurangkan martabat dan tidak meliarkan manusia. Okeylah. Adapun perangai-perangai yang mengurangkan martabat dan meliarkan akan manusia seperti makan sambil berjalan. Makan tu harus. Tapi kalau makan sambil berjalan, itu bukan akhlak seorang rasul. Itu mustahil. Maknanya mustahil rasul bersifat demikian. Yang mana menjatuhkan kredibiliti sebagai seorang rasul Allah. Yang tu mustahil. Mustahil. Tapi atas kata makan, itu wajib kita i'tiqadkan keadaan para rasul itu sama macam manusia biasa. Dari segi sudut apa? Yang kata biasa tu, maknanya kalau kita ada makan, rasul pun makan juga. Begitu maksudnya. Tapi kalau contoh yang kata menjatuhkan martabat mereka sebagai rasul, contohnya yang mustahil seperti makan sambil berjalan, minum sambil berjalan, berdiri. Tu contohnya. Dan gila atau ditimpa penyakit atas mereka itu, penyakit yang tak patut kena pada seorang rasul, dengan penyakit yang meliarkan manusia, yakni yang menjauhkan manusia kepada mereka, seperti penyakit badam. Ni penyakit-penyakit apa tu yang penyakit yang biasanya penyakit ni kalau ada orang pandang liar gitu. Penyakit pecah belah, penyakit sopak kulit tu dan sebagainya. Tapi Nabi SAW pernah kena sihir lah. Tapi kena sihir itu tidak menjatuhkan martabat kerasulan. Kerana apa? Kerana Nabi SAW kena sihir nak menunjukkan hukum. Hukum. Apa hukumnya? Hukumnya harus berubat dengan apa dia? Dengan menjampi ayat-ayat Al-Quran. Memang hukum situ. Itu dia. Kaedah perubatan Islam gitu. Sebab tu datang kaedah ruqyah tu. Sebab Nabi diruqyahkan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Sembuh Nabi ketika tu juga. Yang menyihir Nabi itu seorang perempuan Yahudi yang dia menggunakan patung, kemudian diambil rambut Nabi yang melekat pada sikat Nabi itu, kemudian diikat pada patung, menyebabkan Nabi SAW satu hari Nabi tak larat nak bangun. Rupanya disihir, dan patung tu pula dicampak ke dalam perigi buta. Perigi buta. Kemudian malaikat Jibril turun meruqyah Nabi dengan 3 kul.
sembuh Nabi, kemudian masih lagi Nabi tak sihat sebenar, jadi andai kata patung tu kena musnahkan. Jadi malaikat Jibril bagi tahu pada Nabi sekian-sekian tempat mana patung tu, kemudian Nabi perintahkan Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar cari benda tu dan musnahkan. Jadi sebab apa malaikat Jibril bagi tahu, akhirnya Nabi perintahkan Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali dua-dua pergi jumpa musnahkan. Maka sihat seperti sedia kala Nabi SAW itu tidak menjatuhkan martabat Rasul. Bahkan sebenarnya nak mengajar kepada umatnya kalau kena sihir begini buat. Jangan buat ngarut. Gitu. Tu. Jangan ubat sihir dengan sihir juga. Ada orang kita ni kan, mana dia sihir ni lawannya sihir siam juga tu. Dia pun pergi tokca tu. Habis. Jadi tidak. Maknanya kalau kena sihir sebab mana pun sihir, sekuat mana sihir tu, ruqyah Al-Quran juga. Kerana yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian maka iaitu mustahil kerana luput hikmah jadi rasul. Dan dalil atas harus, dalil atas harus jatuh, yakni berkeadaan dan harus berlaku kepada rasul-rasul akan perangai seperti perangai manusia itu ialah dilihat, ini dalil dia, dilihat oleh orang-orang yang semasa dengan mereka itu, yakni orang-orang yang hidup sehayat dengan rasul itu. Kalau nisbah pada Nabi kita SAW, para sahabat lah. Jadi para sahabat ni kan orang yang yang hidup dengan Nabi, yang bercampur dengan Nabi, yang melihat, mendengar segala perbuatan, percakapan Nabi SAW, maka itu dalil. Dan sampai kepada kita dengan khabar. Mana sampai kepada generasi selepas-lepasnya sampai pada kita ni, khabar. Dengan khabar ni pemberitahuan. Maksudnya kalau khabar ni hadis lah kan. Hadis, sahabat tengok begini-gini, kemudian hadis tu pula diriwayatkan pada golongan selepasnya sampai pada kita. Lepas tu kalau kita nak sahih lagi tak? Kalau kita nak kenal bagaimana akhlak, bagaimana cara makan, cara minum Nabi, cara tidur Nabi, jadi kena baca kitab Syama'il Muhammadiyah. Tu hadis-hadis yang menerangkan tentang Syama'il, kesempurnaan Nabi SAW. Contoh Syama'il Muhammadiyah tu, kalau kita mengaji kitab tu, itu dia panggil khabar mutawatir. Mutawatir ni apa dia? Mutawatir ni yang bertalu-talu, yang tak boleh dibangkit bohong sama sekali. Contoh begini, mutawatir ni begini Mutawatir ni begini, nak faham dia begini. Kalau macam orang Malaysia kan, orang Malaysia kan ramai kan pergi Mekah kan, buat umrah kan. Tiap waktu ada je orang Malaysia dekat pada buat umrah kan. Bulan demi bulan ada saja orang kita ni. Baik. Bila orang yang dah sampai ke Mekah ni orang Melaka, baik orang Johor, baik orang Sembilan, kita kumpulkan semua. Contoh, orang Melaka kumpul, orang Johor kumpul. Kita tanya orang Melaka, awak tengok Kaabah macam mana? Maka orang Melaka pun cerita, Kaabah begini, 4 segi, kainnya begini, kainnya warna apa, kemudian Hajar Aswad duduk kat sini. Cerita habis tentang Kaabah tu. Pasal apa? Dia dah tengok dan dia dah pegang, dia dah merasa Kaabah tu. Kemudian tanya pula orang Johor, orang Johor macam mana kamu tentang cerita sikit tentang Kaabah? Maka orang Johor sudah pasti akan cerita benda yang sama macam orang Melaka. Kemudian tanya orang Sembilan pula, sama. Jadi itu dipanggil apa dia? Orang yang menyampaikan tentang sesuatu, yakni apa dia? Kaabah, akan menceritakan benda yang sama. Orang Melaka cakap benda sama. Orang Johor cakap benda sama. Padahal mereka ni bukan berpakat pun. Pergi tak sama. Cuma pernah pergi. Jadi bila kita tanya Kaabah tu macam mana? Dia akan cerita benda yang sama. Padahal mustahil orang Melaka, orang Johor, orang Sembilan, orang Kelantan, orang Terengganu akan berpakat-pakat untuk membuat satu pembohongan tentang Kaabah ni gini-gini. Takkan. Pasal apa? Ketika kita tanya orang Melaka, hari Isnin. Kemudian kita tanya orang Johor, hari Selasa.
tak diketahui kita tanya orang Melaka, orang Johor tak tahu kita tanya orang Melaka. Jadi nak katanya tidak akan sekali-kali muafakat mereka ni untuk berbohong tentang sesuatu perkara. Jadi bila sebut mutawatir tu dia mutawatir. Maknanya tidak mustahil sekali-kali sahabat-sahabat yang yang hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka akan berdusta tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak riwayat kan yang menceritakan Nabi gini-gini. Jadi tak mungkin mereka berbohong. Maka tu dipanggil mutawatir. Maksudnya banyak jalan orang cakap benda yang sama tentang Nabi begini. Jadi itu dipanggil dalil. Sampai pada kita. Jadi cuma perkhabaran tu dipanggil apa? Perkhabaran yang mutawatir. Takkan sekali-kali mereka akan berbohong untuk satu perkara. Macam saya umpamakan macam kes Ka'bah tadi itulah. Nak bagi faham apa tu mutawatir. Okey boleh lah. Jadi kalaulah kita dengar istilah hadis yang mutawatir maknanya begitulah. Ya. Hadis tu banyak imam-imam yang meriwayatkan hadis tu. Lebih daripada seorang, lebih daripada 3 orang yang meriwayatkan benda yang sama, hadis tu. Kemudian jalan ni pun banyak. Ni sampai pada sahabat ni sampai pada sahabat ni. Jadi yang kita kata tidak mungkin mereka ni yang meriwayatkan akan berbohong. Dia panggil mutawatir. Baik. Wallahu a'lam. Habis. Kemudian dan dengan ini. Dengan pengetahuan kita ni pendek saja tentang wajib kita i'tiqadkan sifat harus bagi Rasul ya. Dan dengan ini selesailah huraian-huraian segala sifat-sifat yang bersangkut paut dengan Rasul-Rasul yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui. Wajib kita tahu dan mengaku, yakni jadikan i'tiqad, pegang sebagai i'tiqad, mengaku putus di dalam hatinya, hati setiap orang mukallaf tadi tu dengan jalan tafsil, yakni tafsil tu jalan satu per satu, iaitu apa dia? 4 yang wajib, sifat wajib bagi Rasul kan. Kita dah selesai perbahasannya. Maknanya kita dah belajar satu-satu tu dipanggil tafsil itu. Amanah, siddiq, tabligh, fatanah, satu-satu. Lepas tu pula berserta dengan sifat mustahilnya. Satu-satu. Jadi satu-satu kita belajar tu dipanggil apa dia? Kita mengetahui dengan jalan tafsil. Serta huraiannya. Dia bagi tafsil itu. Jadi lepas wada'in itu. Baik. Iaitu 4 yang wajib pada akal bagi Rasul dan 4 pula segala lawannya, yakni yang mustahil pada akal. Dan satu yang harus tu baru selesai tadi kita sebutkan tadi tu. Maka jadilah jumlah semuanya 9 akidah. 4 campur 4 campur 1. 4 yang mana? 4 sifat wajib bagi Rasul. Kemudian 4 sifat lawan, yakni mustahil. Kemudian dah 8 campur dengan sifat harus bagi Rasul, seperti mana yang kita sebut sebentar tadi. Jadi jumlahnya 9 aqaid, 9 akidah. Okey, dia kata begitu. Maka apabila dihimpunkan akan dia, yakni sifat Rasul ni wajib, mustahil, harus, dihimpunkan dia dengan 20 yang wajib bagi Allah, sifat yang wajib bagi Allah yang telah pun kita selesaikan juga, dan 20 yang mustahil bagi Allah Ta'ala, dan dengan 1 yang harus bagi Allah Ta'ala, maka jumlah semuanya 50 akidah yang terkandung pengertian itu semuanya dalam makna kata kita la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Bila kita sebut kalimah ni, 2 kalimah ni, la ilaha illallah, terkandung dalamnya apa? Untuk la ilaha illallah ada berapa akidah? 41. 41 datang daripada mana? 20 sifat wajib bagi Allah
20 sifat mustahil bagi Allah dan 1 sifat harus bagi Allah, jumlahnya 41. Jadi 41 aqaid itu terkandung di dalam makna tersirat kalimah la ilaha illallah. Kemudian Muhammadur Rasulullah duduk di dalamnya aqaid yang 9. Datang mana 9? Iaitu 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, dan 1 yang harus, jumlahnya 9. Jadi 41 campur 9 jumlahnya berapa? 50 aqaidil iman, dan 50 itulah terkandung pada makna yang tersirat, bukan tersurat, yang tersirat pada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Situ. Makna bila kita sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maknanya bagi orang yang dah mengaji dalam fardhain, maka dia sebut tu dengan makna tersirat. Maknanya dia sebut tu sekali dengan membawa aqaid yang 50 tu. Boleh faham tak? Jadi sekaligus orang yang ada ilmu, yang lepas fardhainnya, yang dah mengaji, dia sebut tu, kira kalau bahasa kita ni masin dia sebut tu. Ada masin dia. Betul tak? Macam tu. Jadi kalau tidak, kalau orang yang tak mengaji, dia sebut saja kosong tanpa qaid yang 50 tu. Sebut saja lah. Okey dah? Tu beza orang mengaji tak mengaji. Sebab tu begini. Saya pernah sebut kan dalam kuliah ni lama dulu, saya sebut bahawasanya saya memetik kalam tuan pengarang kitab Usulut Tahqiq. Dalam kitab tu disebut apa dia? Man lam ya'lam ma'nahuma. Siapa-siapa yang tak reti, yang tak mengetahui makna tersirat kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, fahuwa kafir, maka dia orang yang kafir di sisi Allah. Kafir akhirat dia panggil. Bukan kafir atas dunia ni. Atas dunia ni dihukum sebagai Islam, zahir Islam. Tapi sebenarnya orang yang tak reti 50 aqaid yang terkandung, yang dipanggil makna tersirat. Wa man lam ya'lam ma'nahuma. Siapa yang tak reti makna tersirat? Macam kita sekarang dah reti dah belum? Dah reti dah kan? Dah reti maknanya lepas fardhain. Mana nak katanya siapa yang tak reti makna tersirat? Kalau makna tersirat semua orang boleh jawab. Makna tersirat apa dia? Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu makna tersirat. Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Itu apa dia? Makna tersurat. Terjemah Arab ke Melayu, itu dia punya terjemah. Tapi makna tersirat, makna rahsia yang terkandung, ada 50 aqaidil iman, iaitulah 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil, 1 sifat harus, kemudian 4 sifat wajib, 4 sifat harus bagi Rasul, kemudian 1 sifat harus bagi Rasul, jumlahnya 50. Itulah terkandung dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sama ada ketika kita sebut dalam tasyahud akhir pun, kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Maknanya kita sebut tu berserta dengan aqaidnya. Akidah tu. 50 tu. Baik. Artinya tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad, Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Ini apa ni? Ini terjemah. Kalau bahasa Inggeris ni kita sebut apa? Translator. Kan? Terjemah. Okey, jadi tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Ini makna tersurat. Dan maknanya tiada Tuhan yang disembah kena kepada Tuhan sengoti. Sengoti itu sungguh. Bahasa ni, Fatani. Orang Fatani sebut, orang Kelantan pun sebut. Contohnya, lauk ni sedap sengoti. Maksudnya apa? Lauk ni sedap sungguh. Sengoti itu sungguh. Sedap sungguh lah kau baca Quran, sedap sengoti mu baca Quran. Contohnya itu. Jadi sengoti itu logat Fatani. Baik, mana tadi? Dan maknanya
tiada Tuhan yang disembah kena kepada Tuhan semati, Tuhan sungguh dan sebenar melainkan Allah. Maknanya tiada lain Tuhan yang berhak disembah dan sebagainya, yang bersifat dengan uluhiyah itu, itulah makna masih lagi makna tersurat kalimah la ilaha illallah. Itu dia. Melainkan Allah Ta'ala jua Tuhan yang kena dan betul sungguh disembah akan dia. Dan makna Tuhan itu ialah tumpanan. Maknanya macam apa dia? Tumpanan ni berhajat. Maknanya tumpanan ni maknanya macam makhluk ni kena bergantung kepada Allah Ta'ala. Kalau tak kerana Allah, tak adalah kita ni. Kalau tak kerana Allah, kita ni macam-macam lah nak sebutnya. Sifat-sifat kekurangan kita ni. Itu maksud tumpanan. Atau tumpuan yang ditumpang atau yang ditumpu oleh tiap-tiap yang lain daripadanya. Yakni segala makhluk. Lain daripadanya, Allah, iaitu sekalian makhluk. Sebagai tumpanan dan tumpuan. Yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala tempat tumpuan. Sebab tu kita kena bahasakan diri kita ni al-faqir. Kan? Kalau setengah-setengah tok guru dia tulis kitab, dia akan tulis al-faqir kan? Maksudnya al-faqir tu apa dia? Yang amat berhajat kepada Tuhan. Al-faqir tu kan. Al-faqir tu maknanya yang amat berhajat kepada Tuhan. Siapa? Allah jua. Tiada lain Tuhan melainkan Allah sungguh. Semoti tadi tu. Maka tidak boleh jadi tumpanan. Dia kata, maka tidak boleh jadi tumpanan atau tumpuan melainkan satu zat yang terkaya dan lepas ia daripada tiap-tiap barang yang lain daripadanya. Yang dikatakan dia dengan istighna. Okey, kalau Jawi itu tulis bukan fa. Nampak macam fa kan? Sebenarnya ghain, huruf ghain. Kalau kita Jawi. Maknanya lepas ta tu ghain. Dia tulis tu macam huruf fa kan? Dia baca istifna. Istighna. Baik, tulis kat situ dhabit sini. Istighna yakni sifat istighna, tulis situ. Sifat istighna. Baik, apa dia istighna? Tulis sini. Istighna artinya istighna an kulli ma siwahu. Macam mana nak tulis Arab ke nak tulis Melayu? Istighna an kulli ma siwah. Okey, ataupun tulis terjemah je. Istighna tu apa dia? Iaitu istighna ni artinya, kita terjemahkan, istighna an kulli ma siwah, yakni terkaya Allah. Terkaya Allah daripada yang lain daripadanya. Tu makna terjemah istighna. Istighna an kulli ma siwah. Terkaya Allah daripada yang lain selainnya. Apa makna terkaya Allah? Terkaya Allah tu bermakna Allah sekali-kali tidak berhajat kepada selainnya. Itu maksud terkaya Allah. Dalam bahasa Usuluddin dipanggil istighna an kulli ma siwah. Yang ini terjemahnya Allah terkaya ia daripada yang lain selainnya. Yang ini Allah Ta'ala tidak
Maksud terkaya tu ialah Allah tidak berhajat sekali-kali kepada selain Allah. Maknanya Allah, senang ceritanya, Allah tidak berhajat kepada makhluk. Yang lain tu maksudnya memang makhluk lah. Tu dia. Contoh, adakah Allah Ta'ala adakah Allah Ta'ala menjadikan makhluk ni sebab apa? Allah Ta'ala ada hajat dengan makhluk ni? Tak. Sebab tu sifat harus bagi Allah apa dia? Sifat harus bagi Allah apa dia? Sifat harus bagi Allah artinya apa? Harus bagi Allah mengada atau mentiadakan segala yang mungkin, yang harus ada, harus tak ada. Jadi termasuk harus ada, harus tak ada tu ialah apa dia? Sekalian makhluk. Jadi kalau kita faham di situ, artinya apa dia? Allah Ta'ala boleh aja nak menjadikan atau tak nak menjadikan. Maka di situ maknanya apa dia? Itulah istighna. Terkaya Allah. Maksudnya Allah tak berhajat. Maknanya Allah ada hajat ke? Kita sembah kepada dia. Kita sembahyang 5 waktu tu, Allah Ta'ala ambil manfaat ke? Tak. Kalau kita sembah kepada Allah ataupun makhluk ni dia tak nak sembah Allah Ta'ala, tidak mendatangkan apa-apa bagi Allah. Manfaatnya Allah suruh kita sembah dia supaya apa dia? Manfaatnya kembali balik pada kita je. Jadi Allah Ta'ala istighna an kulli ma siwah. Allah sekali-kali tidak berhajat kepada selainnya, yakni sekalian makhluk. Allah tak berhajat. Itu maksud dia dah. Dia panggil sifat istighna. Baik. Kemudian dan tiap-tiap barang yang lain yakni makhluk, tulis itu. Dan tiap-tiap barang yang lain yakni makhluk, sekalian makhluk berkehendak dan menumpu kepadanya Allah, yang dikatakan dia dengan sifat sifat iftiqar. Iftiqar tu tulis sini. Iftiqar artinya iftiqaru ilaihi kullu ma siwah. Okey, tulis terjemahnya. Itu Arab dia. Melayu kata apa? Iftiqaru ilaihi kullu ma siwah. Dan berhajat yang lain itu kepadanya, kepada Allah. Itu maksud iftiqar. Dan berhajat yang lain itu, yakni sekalian makhluk, kepadanya, kepada Allah. Itu arti iftiqaru ilaihi kullu ma siwah. Sekalian makhluk ni berhajat kepada Allah. Allah tak berhajat kepada sekalian makhluk. Itu dia panggil istighna. Kalau makhluk berhajat kepada Allah, maknanya kerana hajatnya makhluk kepada Tuhan tu dipanggil apa? Allah yang bersifat dengan iftiqar. Segala makhluk ni berhajat kepada Allah. Dia panggil iftiqar. Jadi sebagai melengkapi pelajaran tauhid, kita kena tahu juga apa dia istighna dan iftiqar. Istighna, ulang balik. Istighna artinya terkaya Allah daripada yang lain. Yang lain daripadanya. Daripada Allah Ta'ala. Baik. Kemudian iftiqar artinya dan yang lain, iaitu sekalian makhluk berhajat kepada Allah. Dia panggil iftiqar. Jadi kalau kita tahu ni melengkapi pengajian ilmu tauhid kita. Sifat istighna, sifat iftiqar. Yang ni bukan maknanya bukan apa dia ni bukan satu kita panggil apa dia sifat yang lain tak. Ini hanya nak menerangkan pembahagian. Allah ada sifat istighna dan Allah Ta'ala juga bersifat dengan dipanggil apa dia? Iftiqar. Baik. Teruskan lagi. Dan tiap-tiap barang yang lain berkehendak dan menumpu kepadanya, yang dikatakan dia iftiqar, dan tidak nampak dan tidak terima pada fikiran akal dengan terkaya dan istighna itu, melainkan satu zat yang pasti sungguh. Jadi kita kata begini, maksud dia, kalau kita nak kata apa dia, tak nampak ataupun tidak terima pada fikiran kita, kalau nak kata sifat istighna itu melainkan hanya kepada satu zat yang pada zat itu ada padanya apa dia? Sifat-sifat wujud, qidam,
baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu binafsihi. Dan pasti pula ada baginya Allah Ta'ala sama', sifat basar, sifat kalam, dan kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, dan kaunuhu mutakalliman. Ada berapa semua tu? Kira daripada wujud, qidam, baqa, mukhalafatu sampai pada kaunuhu mutakalliman. Jumlahnya 11. Baik. 11 ni dipanggil sifat istighna. Sifat yang menunjukkan Allah terkaya daripada selainnya. Jadi nak katanya, tak terima kata itu Tuhan, melainkan ada sifat-sifat ni. Dia panggil sifat istighna. Ada 11. Ambil daripada mana? Sifat 20 tu juga lah. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsihi. Lagi, sama', basar, kalamun, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Jumlahnya 11. Jadi 11 ni dipanggil sifat istighna, sifat yang terkaya. Dengan maksud tadi itulah. Baik. Iaitu 11 sifat yang tentu sungguh pada zat Allah Ta'ala. Dan tentu tidak pula segala lawannya. Lawan pada sifat itulah. Wujud lawannya apa? Qidam lawannya apa? Tu maksud dia. Segala lawannya yang 11 yang mustahil atas Allah Ta'ala. Maka jumlah demikian itu 20. Berapa? 11 campur 11? 22. Tambah situ. Kalau kita jauh kena tambah 22. Tertinggal kalimah 2. Dal waw alif. 22. Kitab Rumi ada tak 22? Kau tulis 20 juga? Kitab Rumi? 20 sebab kalau 11 campur 11 apa dia? 11 campur 11 maksudnya apa? 11 sifat istighna itulah. Wujud, qidam, baqa yang ada tulis ni kan. Sampai pada kaunuhu mutakalliman. Jumlahnya 11. Baik. 11 campur 11. Yang sebelah lagi datang mana? Sifat lawan. Mustahil tu lah. Jadi 11 campur 11, 22. Jadi tambah situ. 22. Gugur satu perkataan tambah situ ya. Dan tidak nampak dan tidak terima fikiran akal pula dengan terkaya dan istighna itu, melainkan zat yang harus memperbuat mungkin dan meninggal akan dia. Termasuk harus, sifat harus ni termasuk istighna juga. Okey, maka jumlah yang direnti maksud yang direti pada istighna itu 23. Tadi 22 dah. Kan? Campur sifat harus, kadang sifat harus pun istighna juga, maka jadi 23 semuanya dipanggil sifat istighna. Inilah dikatakan masuk di dalam istighna, terkaya Allah daripada yang lain selainnya. Kerana jikalau luput, kalau hilang salah satu daripadanya, sifat apa tu, sama ada wujud, qidam, baqa tu, kalau gugur satu, maksud dia, maka ada kalanya berkehendak kepada yang menjadikan dia. Baik. Kalau gugur, contohnya, apa yang dikatakan kalau berkehendak kepada yang menjadikan dia, maknanya tak ada sifat apa? Kalau ikut ayat ni. Kalau dikatakan Allah itu berkehendak kepada yang menjadikan dia, artinya sifat apa yang tak ada? Sifat istighna apa yang tak ada? Kalau bergantung kepada ayat ni. Kalau kita kata, Allah Ta'ala berkehendak kepada yang menjadikan dia, itu tak ada sifat apa tu? Sifat apa yang tak ada? Sifat wujud pun boleh. Ada sifat wujud boleh. Sebab sifat wujud ni apa dia? Allah Ta'ala ada tak yang menjadikan dia? Tak ada. Allah Ta'ala ada bukan kerana dikeranakan dengan sesuatu kerana. Itu menunjukkan istighna, terkaya Allah. Kalau Allah Ta'ala berkehendak kepada yang menjadikan dia, itu dipanggil istighna tak? Tak. Sebab istighna tu maknanya apa? Terkaya. Apa dia terkaya? Tidak berhajat kepada sekalian makhluk. Jadi maknanya, contoh, sifat wujud kan masuk dalam istighna. Jadi kalau apa masuk wujud? Ada Allah, ada hakiki. Kalau kita makhluk, ada kita ni, ada hakiki, ada apa dia? Ada bersebab.
Ada kita ni dikerenakan. Kita ni ada kerana apa? Kerana Allah yang menjadikan kita. Maka kita ni dipanggil apa dia? Kita ni yang amat berhajat kepada Allah. Kita ni, kita makhluk. Kalau namanya Tuhan, Tuhan tidak begitu. Maka dia panggil sifat istighna namanya. Terkaya Allah, tidak berhajat Allah. Yakni kalau kita kata contohnya, Allah Ta'ala tidak berkehendak kepada yang menjadikan dia. Sebab tu, wujud termasuk istighna. Qiyamuhu binafsihi pun termasuk istighna juga. Kalau kita nak kata ayat ni, nak letak dalil kata, ni kalau tak ada ni, tak ada sifat qiyamuhu binafsihi pun boleh juga. Tapi kalau kita letak wujud pun boleh juga. Begitu maksud dia. Jika luput wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadis, dan setengah daripada makna qiyamuhu binafsihi, dan ada kalanya berkehendak kepada zat yang hendak menumpang akan dia. Ini panggil sifat apa? Sifat gugur sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi. Baik, jika luput qiyamuhu binafsihi dengan makna yang kedua, iaitu makna apa? Makna yang kedua. Apa makna qiyamuhu binafsihi? Baik, qiyamuhu binafsihi terjemahkan dulu apa dia? Kita dah belajar. Itu berdiri dengan sendiri. Apa makna tersirat daripada berdiri Allah dengan sendiri itu? Dia ada dua makna. Makna yang pertama, Allah tidak berhajat kepada yang menjadikan dia. Itu makna pertama. Qiyamuhu binafsihi. Kemudian makna yang kedua, Allah tidak apa dia? Allah tidak berhajat apa dia? Menumpang seperti mana Arad menumpang kepada Jirim. Itu makna kedua. Tu masuk ayat ni. Jika luput qiyamuhu binafsihi dengan makna yang kedua, dan ada kalanya berkehendak kepada yang atas tadi tu, berkehendak kepada zat yang hendak menumpang akan dia, jika luput qiyamuhu binafsihi dengan makna yang kedua. Dia kena sambung situ ayat situ. Dan ada kalanya berkehendak kepada yang menolak kekurangan dan penyakit-penyakitnya. Jika luput, dia noktah tu tak ada situ. Patutnya begini, dia baca begini. Dia punya intonasi ayat dia. Dan ada kalanya berkehendak kepada yang menolak kekurangan dan penyakit-penyakitnya, jika luput sifat sama, basar, kalam. Baik. Apa makna sama? Sama terjemahnya sifat pendengar yang wajib berdiri pada zat Allah Ta'ala. Mustahil ia lawan pada pendengar. Mustahil Allah tuli, peka. Kan? Baik. Kita fikir, kita belajar dulu kan. Kita fikir, dalilnya kita fikir, dalil akli kita fikir. Kalaulah Allah Ta'ala peka, dah tentulah ianya lemah. Bila ia lemah, dia memerlukan, dia perlu kepada apa dia? Berhajat kepada yang menolak kekurangan itu. Maksudnya, kena ada lain Tuhan ke begitu? Nak kena sembuhkan pekak dia. Gitu maksud dia. Jadi nak katanya, kalau Tuhan tidak bersifat dengan gugur sifat sama, itu bermakna bukan istighna dah tu. Jadi termasuk sama, basar itu sifat istighna. Boleh faham dia? Tu. Dia kalau kita dah faham perbahasan sifat 20 tu, ni sebab tu saya lajukan je. Terang lebih-lebih kurang sikit je. Okey tak? Okey, setakat ni boleh faham tak? Okey. Jika luput sama, basar, kalam dan kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakaliman, dan ada kalanya di bawah tekanan jika luput sifat harus. Kalau sifat harus ni termasuk istighna tau. Baik, kalau dikatakan ada kalanya di bawah tekanan. Tekanan tu maksudnya paksaan. Adakah Allah Ta'ala menjadikan makhluk ni dengan paksaan? Adakah Allah Ta'ala menciptakan kita ni dengan paksaan? Tidak. Kenapa dia? Kita ni harus ada, harus tak ada. Harus Allah menjadikan kita dan harus Allah mentiadakan kita. Allah nak kata Allah mengadakan kita ni, menciptakan kita kerana tekanan, yang ni dipaksa, siapa yang paksa dia? Tak? Jadi maknanya sebab itu sifat harus tu termasuk sifat istighna.
Maknanya Allah Ta'ala berkehendak nak menjadikan atau tak nak menjadikan. Itu hak dia belaka. Kehendak dia belaka. Sebab itu dia panggil sifat arus itu termasuk istirna. Terkaya Allah. Maknanya Allah nak jadikan kita ni bukan kerana paksaan, bukan kerana tekanan daripada mana-mana pihak. Kan Allah Ta'ala wahdaniyah, esa dia. Gitu. Tidak ada lain Tuhan. Gitu. Jadi cuma dia kata, kalau luput sifat arus tu, boleh jadi maknanya, kalau begitu, Allah Ta'ala menjadikan makhluk ni, boleh kita kata, Allah Ta'ala dipaksa, ditekan oleh sesuatu yang memaksa Allah menjadikan makhluk ni. Itu barang yang mustahil, tak masuk akal. Sebab itu sifat arus tu termasuk sifat istirna, sifat yang terkaya. Boleh nah? Baik, kemudian dan tidak nampak mana tadi? Maka jika luput demikian itu, nescaya tidak lagi dikatakan istirna, bukan kata yang terkaya lagi dah. Maka bukanlah tu Tuhan kalau begitu. Dan tidak nampak dan tidak terima pada fikiran akal dengan bahawasanya tiap-tiap barang yang lain itu berkehendak semuanya kepadanya itu, kepada Allah, melainkan satu zat yang pasti dan tentu sungguh wahdaniyah. Ini sebagai sifat apa? Iftiqar. Berhajat segala sesuatu kepada Allah. Nak kata ada sifat iftiqar ni, kena ada sifat ni dulu. Apa dia? Dan tentu sungguh wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayah, dan kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, dan kaunuhu hayyan. Ini semua sifat apa ni? Sifat iftiqar. Ada berapa semua? Kira. Wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayah. 9 kan? Jadi 9 ni dipanggil sifat iftiqar. Apa arti iftiqar? Berhajat segala sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak kata Tuhan yang bersifat iftiqar, dia mesti ada ni lah sifat 9 ni. Sifat 9 ni menunjukkan bahawa Allah Ta'ala iftiqar ilaihi kullu ma siwah. Berhajat segala sesuatu kepadanya, kepada Allah. Baik. Dan tentu tidak pula segala lawan-lawan bagi 9 yang tersebut itu. Maka jumlah yang direti pada iftiqar itu 18, yakni 9 campur 9. Daripada yang wajib dan yang mustahil. Combine 2 jadi 9 campur 9 lah. Jadi 18. Maka jika luput suatu daripadanya sifat iftiqar tu, seperti luput daripadanya kudrah dan lainnya, nescaya sekalian makhluk tidak lagi berkehendak, tidak berhajat kepadanya Allah. Kerana Tuhan sudah lemah. Kalau gugur sifat kudrah tu kan berkuasa. Kalau tak ada sifat tu, maknanya makhluk ni tak berhajat lagi. Sebab apa? Tuhan sudah lemah. Itu mustahil. Sebab tu kudrah termasuk sifat iftiqar. Makhluk berhajat kepadanya. Masa kita sakit tengok, kita berhajat kepada sembuh kan? Yang kita harap tu, sembuh tu daripada siapa? Ubat ke Allah? Allah. Nah, tu maknanya sifat iftiqar. Nah, maknanya Allah tempat berhajat segala sesuatu. Tu. Jadi nak katanya kalau tak ada sifat tu, tak layak dipanggil Tuhan. Itu mustahil. Okey dah. Itu je dia nak terang, tak ada apa. Ayat je nampak macam apa, macam ni juga. Tak ada apa. Itu je nak faham situ je. Baik, maka jika luput suatu daripadanya seperti luput daripadanya kudrah dan lainnya, nescaya sekalian makhluk tidak lagi berkehendak kepadanya Allah, kerana Tuhan sudah lemah. Maka apakah lagi berkehendak kepadanya dan tidak dinamakan tu Tuhan. Dan makna habis itu istirna iftiqar habis. Dan makna Muhammad, pesuruh Allah itu ialah apa dia? Nabi Muhammad itu seorang manusia yang dilantikkan akan Nabi Muhammad oleh Allah Ta'ala menjadi Rasul. Rasul itu pesuruh. Dan pesuruh untuk menyampaikan segala barang yang diwahyu kepadanya akan segala makhluk.
maka tidak nampak dan tidak terima akal akan seorang yang dilantik dengan jadi pesuruh Allah itu, melainkan orang yang bersifat dengan sifat wajib bagi Rasul lah. Apa dia? Siddiq, amanah, fatanah, tabligh, dan berperangai dengan perangai manusia yang tidak mengurang akan martabat dan hikmah jadi Rasul itu, dan tidak pula bersifat dengan segala lawan bagi yang tersebut. Dipanggil sifat mustahil lah. Maka jumlah yang direti daripada Muhammadur Rasulullah itu 9, dan apabila dihimpunkan barang yang direti daripada makna la ilaha illallah, iaitu 41 aqaid, ya. Nescaya jadilah segala akidah yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hatinya dengan sungguh segala yang wajib dan dengan tidak segala yang mustahil, dan berlaku dan tidak bagi yang harus. Semuanya 50 akidah sebagai wajib ain, fardu ain namanya. Hak sebut fardu ain tu inilah antaranya fardu ain. Dipanggil wajib ain dengan jalan tafsil satu persatu. Selama ni kita daurah, kita satu-satu belajar layan demi layan tu, maknanya dia panggil tafsil lah tu. Alhamdulillah sampai juga kita kepada penghujung kitab ni. Sikit lagi kita nak khatam dah tak? Alhamdulillah, nikmat besar Allah Ta'ala kurnia pada kita untuk ada mengenal akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala seperti mana yang diwajibkan. Bahkan sekalian akidah yang wajib bagi Allah Ta'ala dan yang mustahil atas Rasul yang tidak terhingga itu, tak terhingga tu maksudnya apa? Ada berapa banyak sifat kesempurnaan Allah ni? Ada berapa? Tidak terkira banyaknya. Yang wajib belajar 20 tu je lah. Tapi atas kata ada berapa sifat kesempurnaan Allah ni? Tidak terkira. Hanya yang mengetahui Allah Ta'ala saja yang tahu. Ada tak 1 juta? Tak, ayat tu tak boleh pakai. Letak ayat tak terkira. Tak terkira tu tidak ada nombor. Tidak terhingga banyaknya, hanya senya yang mengetahui Allah jua. Jadi benda ni wajib kita ada dalam hati. Dia panggil i'tiqad. Cuma yang 20 tu apa? 20 tu yang wajib belajar. Kalau tidak terhingga tu pun kena wajib juga, nanyalah kita. Kan? Jadi yang Allah Ta'ala perintahkan kenal berapa sifat? 20 sifat. Dalilnya apa dia? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kemudian Allah Ta'ala gariskan dalam Quran sifat ini semua wujud sampai 20 tu ada belaka dalam Quran. Itu je yang kita wajib tahu. Yang wajib belajar tu 20 lah. Tapi secara umum wajib kita pegang dalam hati Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan banyak mana? Tidak terkira dan tidak terhingga. Hanya yang mengetahui Allah. Malaikat pun tak tahu, Rasul pun tak tahu. Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Itu maksud dia. Direnti semuanya daripada 2 kalimah yang tersebut itu. 2 kalimah mana? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barangkali kerana itulah dijadikan oleh Allah Ta'ala pokok dan pendahuluan bagi seseorang yang kafir yang menghendaki masuk agama Islam. Tengok, syarat nak masuk Islam apa dia? 2 kalimah syahadah. Sebab apa kena letak 2 kalimah syahadah syaratnya? Kenapa tak baca je? Okey, kalau masuk Islam ni syaratnya kena baca Yasin. Islam tak begitu. Kan? Jadi syaratnya kena apa dia? Disebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sah Islam. Sah Islam dia. Kalau dia sebut asyhadu an la ilaha illallah, dah Islam belum? Belum. Pasal apa? Aqaid tak cukup. Tak cukup apa dia? 9 tak cukup. Baru 41 je. Jadi kena lengkapkan apa dia? 50. Sebab yang terkandung dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu 50. 41 la ilaha illallah, 9 duk pada Muhammadur Rasulullah. Jadi sebab itulah kata tuan pengarang kitab, barangkali kerana itulah
dijadikan oleh Allah Ta'ala pokok dan pendahuluan. Syarat nak masuk Islam tu kena mengaku putus dalam hati bahwasanya Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Yang wajib belajar 20, tidak terhingga, itu yang wajib kita pegang secara ijmal. Kemudian wajib kita intikadkan Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat-sifat mustahil. Kemudian bersifat harus. Jadi sebab tu inilah syarat bagi seorang kafir sah Islam dia dengan dua kalimah ini yang terkandung dalam maknanya, makna 50 aqaidil iman tu baru sah. Kalau tidak, tak sah. Kalimah lain tak sah Islam. Sebutlah apa dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia pergi azan pula dah. Nak masuk Islam? Tak sah Islam dia. Tapi dalam azan tu ada dua kalimah syahadah kan. Itu okeylah. Tapi dia syaratnya kena lafaz khas. Tu. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disebut dulu tu, dia memanglah kalau orang kafir tak masa tu dia kena tahunya 20 pihak sebut ya. Dia maknanya syarat sah masuk Islam kalimah tu. Nanti wajiblah dia belajar kan. Baru dah dia tahu hakikat apa kalimah tu. Tu dia. Nak kata masa tu tak tahulah dianya, orang Islam pun banyak tak tahu. Tu dia. Baik. Kemudian faedah. Faedah. Rasanya tak dan kita nak khatam malam ni. Saya ingatkan dan banyak lagi ni. Okey. Jadi habis perbahasan pelajaran tauhid kita habis. Faedah ni tambahan saja. Kita baca jugalah. Tapi akan datanglah Jadi saya target insya-Allah kalau Allah Taala izinkan sekali lagi kot. Cuba sekali. Target saya sekali lagi lah. Ataupun paling tinggi pun dua kali lagi. Ada muka surat ni kan. Nak kena terang juga tu. Bukan boleh baca saja. Ada kalimah-kalimah yang kena dihuraikan. Tu. Okey, jadi kita ikut resmi ulama. Mengaji kitab ni tak boleh sekat-kerat. Jadi kita kena baca sampai khatam, kulit ke kulit insya-Allah. Itu dia. Baru barakah insya-Allah. Jadi tak ada apa, selesai. Perbahasan tauhid kita selesai. Jadi faedah ni hanya pengetahuan ilmu tambahan sajalah. Wallahu a'lam, insya-Allah kita sambung pada akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.